Mula ni. Mula lah ni. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Alright guys, welcome back to Alam Malaysia channel. Oh yeah, korang semua apa khabar? Korang semua sentiasa dilindungi Allah insyaAllah. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like dan juga buat apa je tentang Alam Malaysia channel. Nanti kalau kita free, kita akan reply. So basically, saya nak ucapkan terima kasih kepada Alif yang tengah rekod video ni. Angguk sikit. Oh gitu tak angguk. So hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu setiap tahun untuk para peminat dan juga semua AI team. Sebab ini adalah AI Annual Award Appreciation Award untuk tahun 2025. Dan masa sama kita ada talian launching. So kalau korang tahu macam ni lah dia keadaannya. So kita tengah buat rehearsal, kita tengah buat setup, kita tengah buat macam-macam lah untuk hari ni. So kita kat sana ada Alif tengah berbincang sikit untuk bahagian BO. Bella dia tengah buat urusan kiri kanan. Tunjuk sikit kita Bella. So saya sebagai head of hosting this program. Kita ada collab dengan Ayla HQ dan juga AI Marketing untuk menjayakan malam yang penuh gilang gemilang insyaAllah. So kalau macam tu, next one, let's go. Pemenangnya adalah Harry contoh itu. Lagu-lagu macam tu lah. Lagu BBA tu. Yang tu lagu tu nak. Tak, hype try lagi. Hype yang terus. Hype yang terus. Macam dia ada champion ke? Kurang dia kurang. Bukan lagu yang tadi tu. Kurang lah. Bukan nak lagu tu. Yelah, lagu tapi dia tu. mesti ada something yang impactful sikit lah. Boleh? Boleh kita buat kan? Okey, alright, boleh. Ni kalau macam orang lupa mobil kan, boleh tak aku nanya? Lupa mengambil kau yang ada cerita. Dia tak ada cerita lupa. Kau punya kerja. Tarik orang. Diorang sebenarnya diorang tak tahu apa. Kau punya kerja untuk pas. Dia tak ada istilah lupa. Kalau lupa salah kau. Betul serius. Okey tak apa. Kau kena remind dia. Walkie dengan kom, siapa collect? Ambil. Dia sebab apa ramai kat sini, dia first time untuk buat event. So untuk alam dah biasa, tapi untuk lain ni dia orang first time. So doakanlah supaya event ni berjaya. Kalau event ni post dekat YouTube, maksudnya berjaya tu. So kita nak tunggu kita punya penyanyi set up. Lepas tu baru saya punya kerja untuk petang ni settle lah. Dekat area belah-belah sini. Okay. Ya, bahagian bunga pun kerja saya. May, siapa nak bawa kita punya VO MC dekat holding room? Di room atas. Siapa orangnya? Ina, siapa nak bawa kita punya MC untuk dekat holding room? Kalau korang dah tahu lagu tu lagu hype, apa yang lain? Dia andai kata ni nak macam andai kata mobil kami dia agak jauh jalan kan. So saya akan tunjuk dia punya orang runner yang khusus tadi. Saya cakap kill masa sikit. So ni dia akan cakap habis dia. Okey, kita akan main. Angkat bagi gua special tu bagi. Dan sini kau kata dia ni. Ni tak pakai lenses model. Tapi aku rasa baik kau tak pergi kot. Sebab ketinggian kau memalukan. Ya, okey. Kak. Alright semua,
terima kasih untuk lighting, terima kasih untuk sound, terima kasih untuk tim semua. Jadi korang semua dah faham dah part apa yang korang kena buat, termasuk dengan thank you untuk model juga. So kita akan jumpa balik sekejap lagi pukul 6. Jadi inilah dia isteri saya yang pertama. Yes. Dan yang terakhir insyaAllah. Tolong. Inilah isteri saya yang pertama dan terakhir, Alisha Najwa. Makin cantik, makin doakan semoga Alisha selamat lahirkan anak, insyaAllah selamat ibunya, selamat anaknya. Kita kali ni tak boleh pakai dress. Kita pakai apa je? Ya. Yes. Apa ni? Okey, baik saya terangkan baiklah apakah ini. Ini adalah lace langsir daripada jacket. Panda. Panda kita pun boleh. Tak ada dah lagi panda. Dia dah tutup. Pesa ada masuk ke? Pesa. Ni kamu di mana? Yang ni kamu ni. Siapa ni? Bagi kamu tim kamu ni. Tak belakang ni. Jadi sekarang ni kita tengah buat final check up, betul tak? Final check up untuk tempat ni. Jom. Tu kertas tu. Itu tak payah pungut, tak apa, kertas tu. Jadi final check up ni kita kena pastikan yang semua teratur, kemas. Basically apa yang kau nampak ni, inilah dia setup yang mana tak pernah buat event, yang mana dah biasa dengan event, yang mana saya tu boleh kata korang semua boleh kata tak pernah buat event. So macam inilah dia rasa dia. So sekejap lagi start dia audience masuk, masa tu semua dah pergi dekat position masing-masing. Okay, itulah masa untuk kita berpulang. Dah tak ada apa. Okay, untuk bahagian sound korang dah kena buat, tengok semua list betul ke tidak. Untuk bahagian lighting kena ready, apa kena cue gini. Okay, faham Okay, untuk backstage ready untuk passing mic apa semua. Apa? Okay, kena ingat yang tu sebut kat sini kita tengok pada keperluannya. Sebenarnya dah okey ni, dah okey, semua okey. Jom kita ambil gambar sebelum kita bekerja. Jom. Jom. Gambar dulu. Masalah sekarang position untuk VO dia a bit off. Jadi kita orang kena pindahkan VO tu pergi ke tempat lain. Belah sini. Tengah plan macam mana ni. Boleh. Okay, settle. 1 minute. Sekarang ni almost pukul 8. So dah 8 suku kita nak start. So audience dah masuk dah. Diorang tengah lepak-lepak, cicil apa semua, tengah bual-bual. So good luck pada semua lah, insyaAllah. Semoga berjaya, amin. Ya Allah, kami memohon keberkatan-Mu ke atas dah start dah, jadi dia dah tenang sikit. Kami kelapangan hati, ketenangan jiwa serta hubungan yang baik sesama kami.
AI akan terus saja bersama-sama dengan anda. Jadi kepada semuanya jangan malu, jangan segan untuk terus saja bersama dengan kita dan juga teman-teman anda. Ibu yang kerana hadir pada malam ini. Okey. Sebelum makan kita Satu benda sebelum kita cakap. Nanti Saya sejujurnya saya nak berterima kasih kepada seorang insan ni, seorang susuk ni yang sangat saya cintai. Rakan-rakan founder, family AI team ada yang datang daripada jauh. Thank you. Jadi selamat menjamu. Okay, sekarang ni kita selera. makan dulu. Dipersilakan. Kita makan dulu. Bagi enjoy makan, kita just ambil mood-mood untuk makan. Sebab kita tak nak kacau. Sebab even kalau saya pun datang dinner, saya tak nak orang ganggu saya waktu makan. Jadi kita bagi dia orang makan. So sekarang ni platform masuk. Right gang, so kat sini kita ada budak-budak AI yang dah terbuat Produk gagal. produk. Dia bukan gagal. Produk ni yang reverse. Macam tu lah maksudnya. Setelah kita nak mulakan dengan segmen yang seterusnya. So kita ada playback video. Lepas tu kita ada Fuz nak menyanyi sikit. Lepas tu kita terus pergi ke award. Alisa. Dan pemenangnya adalah Kalau korang tengok sekarang ni kita ada award lagi. So lepas ni kita akan masuk antara main thing lah untuk malam ni. Kita ada catwalk. Okay? Ready. Ini dia show yang kita ada.
certified. So untuk yang Itulah ini dia, adalah 4 NASCO terbesar Award kita. and Korang ready tak? Tak kuat lah. Sekali lagi ready tak? Siapakah dia? Syamil! Okey, jom. Superstar AIT 2025 jatuh kepada Sebab jujur cakap, lepas saya balik pada umrah, lepas rezeki abang bagi saya masuk AI, rezeki saya bertambah 2, 3, 4 kali ganda. Dan saya percaya malam ni 20,000 pemberian daripada abang dan kakak bukan untuk saya, tapi untuk Lokman dengan mak dia. And then Bila keluar, siapa yang tunggu dulu? Kami tunggu. teruk. Kami tunggu. Api. Aku. Aku dulu. Nanti Baru aku dalam bangkang. Ya, rekod ya. Ya, rekod ya. Tapi dulu ni. Aku. Kami dulu. Rekod ada. Kita. Apa? Terus ke tubi, babi. Oh ya. Mula ni. Mula lah, Mei. Mula. Cepat. Sabarlah. Pernah aku dah buat video. Okay, alhamdulillah guys. So ini ada penghujungnya. So oleh itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Bella lah sebenarnya sebab saya nak ucapkan terima kasih kepada Bella sebab bagi alam peluang untuk jadi karakter untuk program ni, untuk event ni. So insyaAllah kalau macam korang nak Alam buat ke apa, so this is me, Alam Wakakal. So now Alam Wakakal signing off. InsyaAllah kita jumpa lagi. Korang semua jaga diri. Ini adalah hari InsyaAllah anda. kita jumpa lagi dalam Alam Malaysia Channel. kalau abang dan kakak cakap hari ni adalah hari saya,